Tengok ni guys, ini BYD Atto 3 versi facelift. Ini 3 benda aku suka, 3 benda aku langsung tak suka pasal EV SUV ni. Jom. Nombor 1, walaupun model ni baru sahaja sampai Malaysia, back in China dia dah ada pun an all new next generation model. Jadi baru launch je, model ni dah outdated dah. Sebab Atto 3 ni tak adalah baru mana. Dekat Malaysia pun dah hampir 4 tahun, back in China 5 tahun dah. But still, Proton EMA 7 tu pun sama juga. Sebab dekat China, Geely dah nak keluarkan dah a facelift model dengan a rear wheel drive powertrain. Jauh lebih laju dan maju. Dengan BYD, walaupun ini bukanlah the latest model in China, dekat Malaysia pun kita dah dapat a bigger battery, longer range and rear wheel drive. Yang bagusnya, harga kereta ni memang cukup menarik. 126,000 untuk ultra front wheel drive, 139,000 untuk premium rear wheel drive. Dan seperti biasa, BYD ada launch package bernilai sampai RM14,000. So kalau kira semua sekali, beza harga Atto 3 Premium dengan EMA 7 Premium Plus yang terbaru tu pun beberapa ribu ringgit sahaja. Dan ingat ya, model BYD ni bateri lagi besar, boleh jalan lebih jauh dan elektrik motor dia pun jauh lebih power. So in terms of total value, aku rasa yang ni menang. Yang tak bestnya, BYD dah kena tone downkan habis kabin Atto 3 ni. Model lama ada macam-macam color, putih, biru, merah. Yang baru ni semua hitam kelabu sahaja. Dekat depan ni pun dulu ada macam anime punya muscle fiber lah, sekarang kosong je. Dia punya metal linkage dekat pemegang pintu dalam pun dah tak ada lagi. Dan yang paling teruk sekali, model lama dia ada gear lever style aeroplane punya throttle lever. Sekarang dah jadi column mounted shifter, just like any other Chinese car. Kerusi dia pun lain tau. BYD biasa bagi kerusi yang sangat lembut dan selesa, but now dia bagi kerusi yang keras ala kereta Eropah pula. Biasanya kerusi lembut lagi bagus untuk jalan dekat-dekat dan kerusi keras pula lebih supportive, better for long distance journeys. Tapi kereta EV macam ni nak jalan in town sajalah, bagi keras buat apa? Aku rasa bila BYD cuba buat kabin ni lebih matang, dia dah jadi boring pula, tak cukup unik dan special macam yang lama. Walau bagaimanapun, secara overall interior ni masih sangat-sangat bagus lagi sebab kualiti dia top notch. Dia punya adjuster aircon ni takkan tercabut, dan walaupun skrin sekarang dah tak boleh putar lagi dah, the interface sangat-sangat jelas. English dia semua okey, tak ada translations pelik macam banyak kereta China lain. Dan sebelum korang komplain dia tak ada kawalan fizikal untuk adjust aircon, tengok ni, dia ada blind gesture controls. 3 jari, swipe kiri atau kanan untuk adjust fan, ataupun atas ke bawah untuk adjust temperature. Jauh lebih senang daripada nak cari butang-butang kecil bawah touchscreen ni. Plus, kalau dulu banyak orang komplain meter driver terlalu kecil, sekarang untuk facelift dia bagi much bigger screen. Dan model lama ada orang cakap kabin dia bising sikit, sekarang dah ada double glazing windows dan tayar baru dia pun Eco 7 dia jauh lebih senyap. Yang aku tak suka, suspension Atto 3 ni dah jadi terlalu keras pula, terutamanya versi premium rear wheel drive ni. Ini pun BYD ikut feedback customer lah. Model lama banyak orang komplain suspension dia terlalu lembut, dekat belakang tu membuai sangat. But this time masa dia adjust tu macam dia dah terlajak, terlebih keras pula. So now Atto 3 front wheel drive Ultra pun dah kurang selesa banding dengan model lama. Yang premium rear wheel drive ni is even stiffer still, dah keras macam kereta AMG. Jadi kalau korang expect model baru ni ada a typical China punya suspension lembut sangat, yang ni lain habis ya. Untuk penumpang memang kurang selesa, dekat belakang tu boleh melambung-lambung sikit. Tapi untuk the driver, it's actually quite dynamic. Steering dia cukup berat lagi. Dan last sekali, power versi premium ni memang mantap. Dia boleh pergi daripada 0 ke 100 5.5 saat sahaja tau. Again, macam AMG punya level of performance. Itu jauh lagi laju dari semua variant Proton EMA 7 dan rival-rival lain juga macam MG S5 dan the Leapmotor B10. Aspek charging pun Atto 3 Premium ni is the best in the class. EMA 7 yang paling laju sekalipun dia boleh ambil sampai 115 kW saja. Yang ni dengan 800 volt electrical architecture, dia boleh ambil sampai 220 kW. Dan bila dah siap charge, EMA 7 Premium Plus tu boleh jalan sampai 450 km. Yang ni sampai 510 km WLTP. Lagi jauh. So overall aku rasa BYD Atto 3 facelift ni agak mengejutkan jugalah.
Suspension dia jauh lebih keras daripada apa yang aku jangkakan dari BYD dan performance dia pun is well above the class standard lah. Dan dengan harga yang tak jauh beza pun dengan Proton EMA 7 Premium Plus terbaru tu, I think this is now pilihan yang sangat menarik. So ini dia guys, BYD Atto 3 versi facelift. Best ke tak best? Tulis kat bawah.